Dah, lihat dalam situ. Ada mana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat datang lagi channel saya, jom channel kita. Wah, ada jumpa Pok tadi. Tengok tadi sedikit sedutan lah sekeliling kedai apa Cik Bunga ni. So kita tengok kedai ni antara kedai yang cerok-gerok agak cerok dalam kampung. Tapi dia punya signature dia punya cara decoration dia melawak. Okey, so jom tengok sekali lagi. Let's go. Okey, so kedai ni kita tengok dalam satu lot lah. Dia memanjang ke belakang lah. Memanjang ke belakang. So kat sini kita tengok untuk parking. Dia parking. Tengok design dia. Oh, melawa guys. So ni pokok yang sinonim lah. Pokok orang kata pokok bago. Ficus pimula. Ni. So rumah Cik Bunga guys. Walaupun rumah Cik Bunga tapi bunga tak ada banyak sangat, tapi dia lawa lah. Ni dia punya ada lamang-lamang dia tepi sikit. Kat sini kita ada tempat untuk main, duduk main. Set-set kita lah ke ni. Hai. Jangan lupa like, subscribe video ni. Ni Hakim, ni apa? Bola. Api, ni Umar dah ahli cika-cika boom. Kita ada siapa ni nama? Aisyah. Ni nama siapa? Kisha. Wow. Okay, so jom. Ni pemandangan dia. Okay, kalau ada dekat atas benarnya lawa. So bila naik atas lagi kita bawa korang naik atas. Okay, dari rumah Cik Bunga, menu istimewa hari ni jepuk ikan kata dia. Jepuk ikan. Kat sini kita ada pemain bola, pemain hoki THT kan. THT. Okey. Kita ada air teh sini. Kita ada acar. So 2 tikat. Berapa kali mari sini? Kalau ikut hari ni rasanya yang kedua lah. Baru yang pertama lah. Lawa lah. Dia punya design dia. Ni kat bawah dia. Kita ada sini tuk. Tuk 12 orang cucu tuk alhamdulillah. Ni bahagian dia demak kelia tu atas seronok. Okey, kat sini kita ada lawa pemandangan dia. Kat sini kita ada apa? Macam TV ni. Gobok lama. Gobok lama. Kita ada gobok lama. Kita ada congkok. Mana? Kita ada tempat ni tau. Masak. Sini ada kuih raya lah. Boleh makan kuih raya. Mana? Ngisai batu. Ais kepal. So korang boleh report kat bawah ni. Bawah ni boleh muat dalam 10 orang ni. Tu dia 2 tikat bawah. 2 tikat. Lawa kayu lah orang. Kayu rare. Atas ni pun ada juga. Okey. Tu dia. Style lama. Wow. Lawa dalam ni ada lagi Masya Allah. Lawa. Punya design dia memang lawa. Pandai decoration ni pandai. Okey, decoration ni memang pandai. Apa usaha kayu ni? Ni macam pitu rare ni. Ada laga ke tu? Pemandangan tepi lah. Nanti kita akan bawa korang
dekat atas. Tengok pemandangan atas macam mana. Okey. So kita akan stay tune bersama saya video ni. Kita akan tengok pemandangan dari atas pula. InsyaAllah.